Assalamualaikum, welcome back to my YouTube channel. Okay, kali ni saya nak buat video haul Ninso. Okay, selalunya Eco Shop, Ninso DIY kan. So, hari ni Ninso lah. Okay, tadi saya ada pergi Ninso dekat area Inanam, Kota Kinabalu. So, ada beberapa barang saya beli, and then barang-barang ni murah je. And barang yang saya beli kali ni saya mau bagi hadiah untuk budak lah. So, macam biasa setiap bulan sekolah Sirisa ada celebrate birthday kawan-kawan dia. Okay, so Ninso selalu saya cari dekat Eco Shop. Kali ni cari dekat Ninso pula lah. Harga sama sahaja. So, ada beberapa barang di sini. Banyak jugalah saya beli. Harga je macam biasa, RM2.80 kalau di Sabah. Okay, so tanpa membuang masa, jom kita tengok barang apa saya beli. Okay, jom. So, barang first. Tada, ni saya ada beli dua. Okay, yang ni bubble gun. Satu warna biru, satu warna pink. So, yang ni untuk hadiah budak lah. Okay, so dorang boleh main. Dorang boleh main ni lah, toys ni. Kebanyakan parents lain bagi stationery. So, kali ni saya bagi macam toys lah. Mau kepada toys sebab kalau bagi semua stationery agak bosan sikit. So, at least dorang dapat toys ni, happy lah juga budak kan. Sebab banyak sudah stationery, bayangkan satu budak. Semua ada 20 lebih budak lah. Okay, kalau semua bagi stationery macam bosan juga kan. So, saya bagi toys lah. Sebab budak masih kan. Alah, kalau dorang dapat toys pun dorang happy juga. Biarpun macam harga murah je, tapi dorang happy. Saya tahu budak happy dapat toys. So, saya beli dua. Lelaki, perempuan. Okay, next. Saya beli ni. Yang ini cikak rambut kan. Warna biru. Dia macam princess lah. Kita tengok dalam dia. Okay, kita tengok ya. Yang ni warna biru, warna pink tiada. So, saya pilih warna biru lah. Dia macam ada diamond, bling-bling. Ada ruffle-ruffle. Okay, so kalau pakai macam ni. Ini saiz budak tau cikak rambut ni. Okay, barang yang ketiga. Saya beli toys car. Okay, dia ada barang-barang lain juga di sini. So, yang ini pun saya bagi budak juga. Okay. Biarpun murah dah cakap, yang penting budak suka guys. Budak suka. So, next barang saya beli. Tada, ini blok. Blok dia macam ni lah. Boleh susun-susun macam tu. Okay. Saya beli 1, 2, 3. Okay, saya beli 3 set terus. Yang ni pun untuk hadiah ya. Hadiah. And then saya beli, tada, ini adalah sweet card. Macam ni bentuk dia. Ni warna hijau ke warna biru. Sana pasal lah ni warna apa. Ini yang tema-tema dessert. So, orang kena buat DIY macam ni lah. Okay. Saya beli 3. Saya beli 3 juga. 2, 3. So, 3 set. Drawer. Ini pun comel juga, boleh bagi budak. At least dorang boleh letak dorang punya pemadam, dorang punya peraut. Lepas tu sini apa-apalah. Kalau budak boleh letak kerongsang dorang punya aksesoris ni kan. So, berbaloi lah beli ni. Okay, ni adalah drawer, ada 3 color. Saya cari yang 1 color tapi tiada. So, saya ambil ni lah. Just nice juga ni. Oh, saya beli ni. Ini pun bubble solution. Ini main macam ni. Korang letak dia punya air tu, and then main macam ni. Tiup lah macam tu. Dia ada bentuk star, bentuk love dengan bentuk circle lah. Yang ni bukan hadiah tau. Ni untuk Sirisa. Untuk budak-budak. Next. Tada. Saya beli ni. Ini getah rambut. Yang ni pun best juga kalau jadikan hadiah untuk budak, untuk girl. Sebab kalau budak kan, kalau sekolah pasti dorang bertudung tau. Lepas tu dorang kalau macam rambut dorang panjang, dorang kena ikat macam tu kan. So, berbahaya lah sebab getah ni selalu hilang. Getah ni selalu hilang. Tapi yang ni bukan untuk hadiah tau. Ini untuk pakai sendiri. Next, saya beli, tada, ini adalah blind box. Bukan blind box, ini macam blok lah. Okay, lepas tu kita DIY jadi macam ni. Kita buat sendiri. Okay, yang ini tema kucing. So, kita buat nantilah. Okay, ada masa kita buat nanti. Semua yang saya beli ni RM2.80 kan harga dia. Okay, last barang yang saya beli semestinya
Cara, okey, ini adalah bakul. Bakul. Ini harga dia RM2.80 juga Saya beli warna putih 1. And then warna pink 3. Warna pink 3. Okey. So, saya beli 3 ni. Last minute cari paper bag. Ini je paling cantik saya rasa. Okey, so kita tengoklah macam mana dia punya kotak ni. Okay. Oh no. Alah, saya tak ada kotor sikit. Pasal dia terkoyak. Alah. Sedih. Tak pula cek kan. Katanya kita cek. Okay, so dia punya bakul macam ni lah. Depan ni dia transparent. And then tali dia ni. Tali ni. Macam kain ribbon sikit macam tu. Okay. Bolehlah letak barang-barang sini. So, itu je lah. Barang yang saya beli. Kotak ni. Alah, sayang. Nanti saya gam lah. Boleh buat lah kan. Dah terbeli. Mau ganti balik. Jauh tempat tu. So, best lah. Dia punya quality pun ni pun tebal juga. Okay. Berbaloi. Tadi dekat sana ni. So, bakul tak banyak pilihan. So, ini je lah yang terpaling cantik. Last minute dah kan. Okay guys, so itu je lah video saya kali ni untuk video Ninsa Haul. So, kalau korang berminat barang-barang yang saya beli tadi tu, kamu boleh pergi dekat Ninsa yang berdekatan lah, okay. Harga dia murah aja. Kalau dekat Sabah RM2.80, kalau dekat Semenanjung, tak pastilah, mesti lagi murah kan. So, itu je lah. Thanks for watching guys. Don't forget to subscribe, like and share my video. Bye! Thanks for watching. Please subscribe dan tekan butang loceng untuk video baru.